Alright guys, hari ni kita orang berada di Johor Bahru. So jadi kita akan ada site kat sini daripada hari ni 22 hari bulan 2 20 hari bulan 2 sehingga 24 hari bulan 2. So jadi kalau korang perlukan orang tu repair exhaust system, korang boleh roger ke. Okay? Nice. Nanti dia kata 3-4 ribu pula tu. Alamak. Alright guys, kita ada satu case Rinnai Rinnai so semua tak function. So jadi insyaAllah kita boleh fix. Kita akan check jenis motor. Alright guys, so kita ada satu case Rinnai dah settle. Ni masalah control module board. So jadi just piece of advice, kalau korang buat installation ataupun buat renovation, make sure ada switch kat tepi supaya tak ada standby voltage. So untuk model Rinnai ni sebenarnya dia rare punya case. Dia rare sebab biasanya dia 5 tahun ke 10 tahun baru ada isu. Ni baru 3 tahun ya? Betul, Baru 3 tahun dah tak boleh function. Ni sekarang dah back to normal lah. Tapi another 2 to 3 years lagi mungkin akan ada back same issue lah. Just lucky enough yang ni dia tak burn the coil. Kalau burn the coil mungkin probably cost akan lebih lagi lah. So jadi that's all for today. Thank you so much. Kita jumpa on the next video. Okay, satu case selesai. Kalau korang tengok rare kan, mana ada macam ni. Ni biasa kat China je macam ni, tapi ni dekat Johor. So alhamdulillah settle satu case. Kita akan pergi ke next case pula. Let's go.